Okey, Assalamualaikum semua. Seperti biasa, siakap dan siakap, kakap dan kakap. Okey, macam biasa lah geng. Ni, mana yang tak jemu tengok cara teknik main siakap. Jom kita try kat sini. Seperti biasa. Pot air pun cantik ni geng. InsyaAllah ada manis. Oh, kena geng. Kena geng. Alah. Kena. Okey. Bandang. Okey, bandang geng. Besar geng. Yes, tu dia. Permainan dia, nampak? Bandang besar geng. Tu, bandang. Saiz bagak. Okey, bandang geng. 01. Okey. Berapa besar nampak? Bandang. Okey geng, mantap. Tu teknik melayan bandang. Okey, mantap geng. Gunakan pensel macam biasa kita guna. Teknik aku gunakan inilah. Okey. 1, 2, 3 lah. Gambar aku full. Okey geng. Kita berada kat sini pula. Sebenarnya kat bawah ni ada geng. Tapi aku gunakan kali ni kita gunakan ni SP ni kau boleh dapatkan kat beg kuning. Ni kat kawasan ni, kat kawasan talapia ni, dia duduk kat bawah talapia ni. Cuma kita nak teknik kita nak tu dia ketuk je tapi tak nak ambil betul. Okey. Dia ketuk je gong. Jatuh dah ambil lah tadi. Dedek. Comel sangat. Tu. Nampak tau. Kena. Aku dah cakap dah ni besar sikit. Besar. Besar. Boleh tahan tu. Tapi tu lah. Duduk dekat tempat-tempat. Besar jugalah. Dia duduk dekat ni. Nampak? Siakap. Dia pakai umpan ni. Aku dah cakap. Dia ketuk. Nampak? Umpan ni aku tak tipu korang. Ni umpan. Beli kat beg kuning. Tekan beg kuning aku. Gambar siakap yang banyak-banyak. Yang aku pin kat atas tu. Inilah umpan ni. Ni hasil ni. Adalah juga. Rasuk-rasuk. Okey. Cuba lagi geng. Mana tahu ada lagi besar. Nak ambil. Ada je ni. Aduh. Boleh dah tahan tadi. Siakap tadi. Aku pakai video 05. Jadi ikan nampak kecil. Alamak. Tu sebelah sana tu bagus tu. Nampak tu. Dia main kat sebelah sana tu. Aku dah cakap sini ada kan. Nampak. Tak sia-sia pindah pot. Kalau kita pindah tempat lain tadi pun belum tentu ada belakang. Gong, depan kau ni.
Macam besar ni. Ha tu. Kena lagi. Kena lagi. Nampak geng. Kena lagi geng. Ha. Umpan gila aku dah cakap. Belilah kat beg kuning aku. Dah 2 ekor dah. Nampak. Ha. 2 ekor. Ada dia juga manis-manis. Dah 2 ekor dah. Pergi lah try. Mana tahu kau main kat sana sikit ke. 2 ekor dah. Tak sia-sia hidup. Dia hari ni dia nak makan SP. Dia orang dah try. Tadi dapat bandang saja. Kita try SP. Pakai SP naik pula. Geng, dah lah cukup lah geng. Aku nak rakam penat lah. Nanti panjang sangat video aku. Okey, jumpa lagi next time. Bye bye.